Bayangkan seorang murid datang ke sekolah dalam keadaan sedih, tertekan atau hilang semangat. Kadang-kadang, apa yang mereka perlukan bukanlah nasihat yang panjang, tetapi hanya satu kata-kata positif yang mampu membuat mereka tersenyum semula. Daripada situ, kami percaya bahawa kata-kata kecil mampu membawa perubahan besar. Oleh itu, kami memperkenalkan satu inovasi yang dinamakan program Sharing Positive Vibes. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para juri dan hadirin. Kami daripada Pasukan Pembimbing Rakan Sebaya atau PRS ingin membentangkan satu inovasi yang bertujuan menyebarkan semangat positif, motivasi dan sokongan emosi dalam kalangan murid. Program ini dilaksanakan oleh Pasukan Pembimbing Rakan Sebaya yang komited. Ahli PRS yang terlibat ialah PRS Nadia, PRS Aufa, PRS Auni, PRS Aina, PRS Faikah. Program ini memberi ruang kepada murid untuk saling menyokong antara satu sama lain dan membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih positif dan harmoni. Pada masa kini, isu kesejahteraan mental pelajar semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Ramai murid menghadapi tekanan seperti beban akademik, konflik rakan sebaya, masalah keluarga dan rasa rendah diri. Namun begitu, tidak semua murid berani mendapatkan bantuan secara formal kerana mereka mungkin rasa malu atau takut dinilai. Oleh itu, sekolah memerlukan satu pendekatan yang lebih santai, mesra dan mudah diakses oleh murid. Program Sharing Positive Vibes diwujudkan bagi mencapai beberapa objektif utama. Pertama, menyebarkan mesej positif dan kata-kata motivasi dalam kalangan murid. Kedua, menyediakan sokongan emosi melalui rakan sebaya. Ketiga, menggalakkan murid membina nilai empati, keprihatinan dan semangat saling menyokong. Akhir sekali, untuk membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih positif dan selamat secara emosi. Program ini dilaksanakan pada waktu rehat, iaitu masa yang paling sesuai untuk murid berinteraksi secara santai. Antara aktiviti yang dijalankan ialah Positive Vibes Board, iaitu papan inspirasi yang memaparkan kata-kata motivasi. Positive Notes Box, di mana murid boleh mengambil mesej semangat secara rawak. PRS juga mengedarkan kad motivasi kepada murid. Selain itu, terdapat mini sharing moment, iaitu perkongsian kata-kata inspirasi secara ringkas oleh PRS kepada rakan sebaya. Pendekatan ini menjadikan sokongan emosi lebih mudah diakses dan dekat dengan murid. Keunikan program ini ialah ia mengubah waktu rehat biasa menjadi ruang penyebaran inspirasi. Program ini menggunakan rakan sebaya sebagai ejen perubahan positif kerana murid lebih selesa berinteraksi dengan rakan mereka. Selain itu, program ini menggunakan bahan yang ringkas dan kos rendah seperti kad motivasi dan nota kecil. Walaupun sederhana, pendekatan ini mampu memberi impak yang besar kepada kesejahteraan emosi murid. Pelaksanaan program ini memberi banyak kesan positif kepada murid. Murid yang menerima mesej motivasi akan berasa lebih dihargai, lebih bersemangat dan lebih yakin dengan diri sendiri. Program ini juga membantu mengeratkan hubungan persahabatan dan semangat saling menyokong. Selain itu, PRS dapat memainkan peranan sebagai ejen sokongan emosi kepada rakan sebaya. Bagi menilai keberkesanan program ini, satu kajian ringkas telah dijalankan dalam kalangan murid. Sebelum program dilaksanakan, ramai Sebelum program dilaksanakan, ramai murid menyatakan
bahawa mereka jarang menerima kata-kata motivasi di sekolah dan ada yang berasa kurang bersemangat. Namun, selepas program ini dijalankan, majoriti murid menyatakan bahawa mereka berasa lebih dihargai dan lebih bermotivasi. Mereka juga merasakan suasana sekolah menjadi lebih positif dan menyokong. Ini menunjukkan bahawa perkongsian mesej positif yang ringkas mampu memberi impak besar kepada kesejahteraan emosi murid. Dalam jangka panjang, program ini bukan sahaja memberi kesan kepada murid tetapi juga kepada masyarakat. Apabila murid dibiasakan dengan budaya memberi kata-kata semangat dan sokongan, mereka akan membesar menjadi individu yang lebih empati, penyayang dan prihatin terhadap orang lain. Program ini juga membantu membentuk generasi masa depan yang lebih positif, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran kehidupan. Kami bersama-sama memainkan peranan dalam menyebarkan mesej motivasi dan membantu mewujudkan suasana sekolah yang lebih positif. Kesimpulannya, program Sharing Positive Vibes membuktikan bahawa perubahan besar boleh bermula daripada perkara kecil. Kadang-kadang, satu kata-kata positif, satu senyuman atau satu mesej semangat mampu mengubah hari seseorang. Jika setiap murid menyebarkan sedikit kebaikan, maka seluruh sekolah akan dipenuhi dengan aura positif. Kerana itulah, kami percaya positive vibes create positive lives. Terima kasih.